Penyertaan pesawat tempur generasi kelima Gen 5 F-35 Lightning II pada eksersis bersama 5 2025 membawa dimensi baharu dalam perancangan operasi moden kepada negara peserta. Pesawat milik Australia dan United Kingdom UK tersebut akan disertai lain-lain pesawat termasuk Sukhoi Su-30 MKM, Hawk selain Airbus A400M dan C-130H. Malaysia menjadi tuan rumah latihan tahunan tersebut melibatkan 5 negara anggota Peraturan Pertahanan 5 Kuasa FPDA seperti United Kingdom, Australia, New Zealand dan Singapura. Latihan dijalankan di sekitar perairan Laut China Selatan dan Semenanjung Malaysia. Eksersis bersama 5 merupakan latihan berskala besar membabitkan operasi di darat, laut dan udara dengan penyertaan lebih 4,000 anggota tentera. Ia melibatkan Angkatan Laut, udara dan darat dalam misi mempertahankan Malaysia dan Singapura daripada ancaman musuh bayangan. Penyertaan pesawat Gen 5 dilihat sebagai satu elemen paling signifikan kali ini. Sementara itu, UK membawa kekuatan yang lebih besar dengan kehadiran penuh UK Carrier Strike Group diketuai kapal pengangkut pesawat moden HMS Prince of Wales. Kapal ini membawa 18 buah pesawat F-35B versi pesawat pejuang berlepas dan mendarat secara menegak STOVL yang canggih. Latihan ini juga mencerminkan komitmen berterusan FPDA, satu-satunya perjanjian pertahanan pelbagai hala di Asia Tenggara yang telah wujud sejak 1971.